Cucuk kelapa, cucuk kelapa, cucuk kelapa. Tengok dalam dia. Lembut, penuh dengan kelapa. Bismillah. Masuk. Ya. Buat cucu. Boleh tak? Buat Cucu? minum petang. Cucu apa? Cucu orang lama. Cucu orang lama? Cucu orang lama Okey, boleh. Jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badrul. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu makanan orang-orang lama. Zaman-zaman kita kecil dulu. Biasalah kalau mak-mak kita buat. Menu ni susah lah kalau kita hidangkan waktu petang, waktu pagi, malam pun boleh. Mak Sila nak kongsikan resipi cucuk kelapa lemak manis cara orang lama maksud Elasta. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk bahan cucuk kelapa ni mudah je. Maksud gunakan 2 cawan tepung gandum, 1 biji kelapa parut, 5 sudu gula, garam secukupnya, setengah kotak kecil santan, soda bikarbonat dan air secukupnya. Okey sahabat, jom kita start buat cucuk kelapa. Let's go. Okay, first kali jom kita bancuh kita punya bancuhan tepung kita punya cucuk kelapa. First kali kita masukkan gula dan garam. Gula ni ikut kemanisan masing-masing ni. Maksud masukkan 5 sudu garam secukupnya. Okay, maksud masukkan 1 sudu kecil soda bikarbonat. Okay, kita kacau dulu bahan kering ni. Untuk bancuhan cucuk kelapa ni dia tak boleh cair macam cucuk biasa tu. Dia kena pekat. Nanti maksud tunjuk dia punya tekstur. Okey, lepas tu maksud masukkan kelapa parut. Maksud guna setengah biji je kot. Sebab tepung kita sikit je. Yang ni maksud ambil yang putih je ya. Kalau dapat kelapa muda lagi sedap. Maksud masukkan 1 biji lah sahabat. Dah lalang kan. Dia lagi banyak lagi sedap. 1 biji kelapa parut. Okey, lepas tu maksud masukkan setengah kotak santan. Okey, lepas tu maksud letak air dalam bekas santan tadi. Lepas tu kita masukkan air sedikit demi sedikit ya. Okey, kita kacau dulu. Bismillah. Okey sahabat, ni dia punya tekstur ya. Tekstur dia pekat ni sedap ni sahabat sebab kelapa dia banyak aroma pun wangi. Kalau dapat kelapa muda memang sedap sahabat. Okey. Dia tekstur macam ni. Bila kita dah rasalah dulu. Ada cukup manis ke masin semua bagi ngam. Lepas tu kita perapkan sekejap bancuhan ni dalam 15 ke 20 minit macam tu. Okey sahabat, sementara kita nak perap bancuhan tepung cucuk kelapa kita tu. Kita boleh dah panaskan minyak. Bismillah. Minyak kena lebih sikit sahabat sebab kita nak goreng cucuk kan. Okey sahabat, setelah 20 minit masuk perap dia. Dia dah naik sikit kan. Okey. Jadi kita bolehlah start menggoreng. Maksud nak goreng guna tangan je. Okey sahabat, jom kita goreng. Okey sahabat, sebelum kita goreng kita basahkan tangan kita. Okey. Lepas tu baru kita bolehlah start mencucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud nak test tengok dah panas ke belum minyak. Bismillah. Okey sahabat, minyak dah panas. Jom kita sambung mencucuk. Bismillah. Okey sahabat, saiz tu ikut sahabat lah. Nak besar boleh, nak kecil boleh. Ni cucuk orang lama zaman mak-mak kita dulu suka buat. Sangat sedap. Nak makan macam tu saja boleh. Nak cicang dengan sambal ikan bilis pun boleh. Cari ni maksud buat yang bersih manis. Berkena dengan teo panas pun layan sahabat. Okey sahabat, bila dia dah terapung tu, kita tekan-tekankan dia supaya dia lebih cantik bulat dia. Okey, sebab tu kita kena guna tangan. Bila kita guna tangan, insya-Allah dia bulat cantik. Kalau kita pakai sudu, nanti dia lepeh. Lepas tu kita jangan berhenti kacau lah. Kita kacau-kacau dia bagi dia masak serata. Okey sahabat, tengok ni. Gebu elok. Bulat cantik. InsyaAllah. Okey sahabat, dia dah keperangan. Kita angkat lah. Ni
Ni bersih, rangup di luar, lembut kat dalam ni. Masya Allah. Tengok cantik bulat. Okey sahabat, kita buat step trik kedua pula. Bismillah. Api kena sederhana sahabat, jangan terlalu kuat. Nanti dia hangit. Bismillah. Sebab dia ada kelapa, lepas tu dia manis. Dia cepat hangit kalau kita buat api besar. Api sederhana je. Suhu panas tapi api sederhana. Tak sabar ni. Bau dia wangi sangat. Okey sahabat, bila dia dah terapung ni, kita pusing-pusing kalau dia. Ni maksudnya dia bulat cantik lah kalau dia dah terapung kan. Okay, kita goreng sehingga dia jadi golden brown. Kita boleh angkat dah. Wangi Okey sahabat, bila dia dah keperangan macam ni, kita boleh angkat. Tengok sahabat, bulat cantik. Bau wangi cantik je. Okey sahabat, ni trik yang terakhir. Bismillah. Maksud punya cucur kelapa ni tak serap minyak. Sebab kita kena pandai lah kawal dia punya api. Sukatan tepung dengan air pun kita kena bagi ngam-ngam lah. Kalau kurang tepung pun tak boleh. Terlebih tepung pun tak boleh. InsyaAllah kalau ikut resipi maksud bagi tu, insyaAllah kejadian dia cantik. Okay sahabat, kita buatlah sehingga habis. Tengok sahabat, dia naik terapung. Cantik. Yang berceracak tercucuk-cucuk tu yang sedap, rangup. Okay sahabat, trip yang terakhir ni dah masak. Jom kita angkat. Bau dia sangat wangi Alhamdulillah, cucur kelapa lemak manis maksud ni dah siap. Jom kita hidangkan. Okey sahabat, jom kita hidangkan dekat pinggan yang beralaskan daun pisang. Maksud ni wajib lah. Makanan tu alas daun pisang, baulah dia wangi. Sahabat dengar tak dia punya apa tu? Dia punya kerangupan tu. Alhamdulillah, cucur kelapa lemak manis Mak Silasta dah siap. Jom kita makan sahabat. Let's go. Okey sahabat, jom kita rasa. Maksud nak ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang cucuk ni yang rangup. Bismillah. Rangup di luar, lembut di dalam. Ada rasa lemak santan, lemak kelapa, wangi. Cukup manis, cukup masin. Memang lemak, memang sedap. Bismillah. Sahabat tengok ni. Dengar dia punya apa? Kerangupan tu. Cucu maksud tak serap minyak Okey, ni maksud buka. Tengok dalam dia. Lembut, penuh dengan kelapa. Bismillah. Masya Allah, rangup. Sedap. Sahabat wajib cuba dekat rumah Hakim. InsyaAllah puas hati. Sekali-sekala kita cuba buat cucur setahu orang lama. Cucur ni susah dah kita nak jumpa orang jual. Sahabat wajib cuba, okey. Resipi yang sangat mudah, bahan tak banyak dan yang penting rasa sangat sedap. Kalau sahabat nak cicah dengan sambal ikan bilis, kurangkan dia punya manis tu. Okey sahabat, suapan terakhir. Bismillah. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih sudi tonton video masa ni sampai habis. Yang mana nak masuk masa apa lagi, jangan lupa komen dekat bawah. Sahabat jangan skip iklan video Mak Sina, okey? Tanda siapa masuk. Okey sahabat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Sila Badrul. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey?
Okey, jom let's go.